Kita bukan orang kaya yang ada tanah di mana-mana. Kita bukan sedang mengumpul dan melarikan harta sebahagian daripada Ismit ulam raja kita menyuruk di Afrika dan di Turki. Kita bukan ada harta-harta yang menantu surukkan di Dubai. Kita tidak ada benda itu. Dan kita tidak pernah munafik dengan rakyat. Kita tidak pernah, bila sebelum ini tak ada duit, tiba-tiba parti ada duit, buat hari raya juta-juta, buat itu juta-juta, mana datang duit? Kalau bukan hasil kerjasama dengan pemimpin rejim yang sedang memerintah hari ini. Perikatan Nasional ni seharusnya menjadi payung besar kepada semua kekuatan rakyat melawan dengan rejim. Bersatulah. Janganlah cerita, parti ni tak boleh masuk, orang ni tak boleh masuk, orang tu tak boleh masuk. Ini kerja tangan-tangan rejim Anwar Ibrahim, saudara. Kan? Rafizi Ramli dah sebut dengan jelas. Orang ni selalu jumpa dengan Anwar Ibrahim berkali-kali. Ada tak orang yang boleh menjawab Rafizi? Tak ada. Tak ada siapa boleh nafikan Rafizi. Maka perjumpaan itu betul. Kan? Saya telah buat pendedahan, Kak. Saya buat pendedahan. Tapi tidak ada media yang ingin melaporkan. Sebab apa? Dia adalah strategi Anwar Ibrahim. Bagaimana menantu ambil duit tu simpan dekat mana. Saya dedahkan semua. Tapi dedah tentera itu dia pick up lah. Kan? Tapi pada masa yang sama, pada ketika dedah tentera tu, abang tahu saya dedah apa? Saya dedah juga berkenaan dengan perkara ini. Kan itu saya sebut orang yang sedang dipegang anunya, orang yang sibuk berunding dengan sebelah sana. Kita harus hati-hati, kan? Tapi tak apalah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang sehebat Tuan Guru Presiden mungkin jauh lebih meneliti perkara ini, akhirnya mula bersuara dan kita mula bertindak. Saudara, saya kena pecat. Dosa saya ni tak banyak dalam parti. Saya tak peduli korang nak lawan siapa ke apa, kalau tak ada masalah, lawanlah. Kan? Bisnes saya ni, dosa saya buat dekat Malaysia ni dah banyak. Bukan sikit, Kak. Keluar masuk kampung, keluar masuk universiti, keluar masuk semua dalam luar negara, menghasut orang, suruh percaya dekat Anwar Ibrahim, yang sebenarnya Anwar tu ialah kemuncak kehancuran negara. Itu dosa saya. Jadi saya tak peduli. Korang nak berlawan dalam politik, lawanlah. Tapi rupanya dalam parti itu, melawan Anwar Ibrahim bersungguh-sungguh ni merupakan satu dosa. Dan akhirnya saya dimusuhi dalam parti. 2 hari sebelum hari raya puasa, orang lain dapat ucap raya. Saya dapat ucap apa? Saya dapat ucap saudara Anwar Cikgu Bad dipecat daripada Parti Bersatu. 2 hari sebelum raya, bang. Ya. Jadi tak apa, sebagi saya tak ada masalah. Saya cari balik Hamzah. Saya bukan kumpulan Hamzah. Saya daripada PKR. Kan? Saya cari Hamzah, saya duduk, saya kata now ini cara kita. Kita harus bergerak. Kalau you nak lawan sungguh-sungguh rejim ni, pertama syarat saya ialah kamu kena bersama dengan kumpulan pembangkang terbesar iaitu PAS. Dan tak boleh memilih-milih, perlu gabung semua. Kan? Okay, dia bersetuju. Akhirnya kita menyatu kekuatan. Orang bantai kita. Mana parti Hamzah? Mana parti Hamzah? Saya bagi tahu, kita dah ada sebuah parti. Kita ada parti ni akan dilancarkan sebelum masuk Dewan Negara. Dewan Rakyat akan datang ni bulan 6 ni. Dan parti ini akan memeranjatkan semua. Sebab parti ini, perlembagaan dia tak pernah ada parti politik dalam Malaysia pakai. Tak pernah ada, saudara. Dan sebahagian daripada itu adalah atas dasar kebijakan Presiden PAS ni. Kita ucap terima kasih dalam perkara itu. Dan kita akan rakan tempur kita ialah parti ini siap untuk bertempur PKR dan DAP.